Macam mana mari masuk dalam pendapatan saya? Saya nak pegang tunai. Kalau banyak, saya nak pitak di safe house pula. Nanti orang main serbu dah jadi satu masalah. Kan? Ni real story ya, Tok cakap. Real story ya. Bukan. Jadi saya kata kalau gitu tak apalah, sebab saya pun menghadapi banyak permintaan. Orang politik, mereka bekerja dan sebagainya. Ada masa mereka nak raya. Kemudian ada masalah kemiskinan, masalah susah. Masa dulu peruntukan tak banyak kan. Kita ada dalam 200,000 kita untuk exco kan. Tak banyak. Jadi, okey tak apa. You kata you ada. Okey, sampai masa. Okey. You serah pada badan ni. You serah pada NGO ni perbelanjaan untuk mereka. Jadi, dia tak mari kat kita. Kalau dia mari kat kita akan jadi masalah. Satu masalah, nak pegang benda tu. Itu pun bahaya tu. Mungkin berlaku pada setengah-setengah orang. Dia ni ada ikhlas. Bagi, dia ambil. Dia kata ini untuk kegunaan kepada pihak. Tapi dia terpaksa hold dulu. Ataupun dia bagi, dia ambil, dia bagi pada satu pihak orang bawah dia. Akhirnya orang bawah dia kena tangkap. Dan orang yang bagi ini, kita tak tahu kata ikhlas terang mana dia bagi ini. Ini pasal kita tak tahu. Yang tu cukup susah tu. Itu susah. Kita tak tahu. Selalunya bila dia orang bagi, orang ni dia bagi rasuah sebenarnya. Dia bukan bagi rasuah, dia bagi satu sumbangan. Dia ada komuniti dia. Dia akan kata, saya bagi untuk tu. Dia terima. Jadi mulut. Dia akan jadi buah mulut. Siapa kata dia tak ambil, dia ambil.